Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipertua yang saya hormati, di sisi penggolongan ini, izinkan saya menyatakan dengan penuh tegas, kami di pihak pembangkang tidak akan sesekali membiarkan pihak kerajaan mengirim kata manis untuk menutup hakikat bahawa teknologi sebenarnya membawa banyak kebaikan dan meningkatkan kualiti hidup manusia. Sebelum itu, setulus hati saya hulurkan penghargaan buat Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan perwakilan pembangkang yang berdiri gagah di medan intelek, rakan-rakan kerajaan yang kami hormati perbezaan mereka, dan seluruh warga dewan yang beriman. Kini, saya akan bentangkan rumusan terhadap hujah-hujah longgar dan songsang yang dibentangkan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Hujah ketiga mereka mengatakan kecanggihan teknologi bukan menjadi punca utama disiplin pelajar. Yang berhormat, masalah disiplin berlaku kerana pelaku, bukan kerana teknologi. Solusi bukan menolak teknologi, tapi memperkukuh undang-undang, kawalan dan kesedaran. Jangan salahkan pisau kerana tangan yang menikam. Hujah kedua mereka pula ialah teknologi menjadikan pelajar terlalu selesa dan malas berusaha. Yang berhormat, saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Pernyataan ini tidak benar. Teknologi menjadikan manusia lebih efisien. Usaha masih perlu, cuma caranya berbeza. Teknologi bukan musuh usaha, malah pemangkin kejayaan. Dan hujah pertama mereka menyatakan bahawa pelajar terlalu bergantung kepada teknologi. Yang berhormat, kebergantungan itu tanda kecekapan menggunakan alat bantu. Malah dengan teknologi, pelajar lebih cekap, lebih bijak mengurus masa dan lebih produktif. Itu bukan kehilangan nilai, itu peningkatan potensi. Tuan Yang Dipertua, dewan ini telah menjadi saksi bicara fakta dan suara kebenaran. Maka kini izinkan saya menggulung dengan sepenuh keyakinan bahawa teknologi bukanlah penghakis nilai kemanusiaan. Pertama, kami buktikan bahawa teknologi diangkat telah meningkatkan kualiti hidup manusia, daripada kemudahan komunikasi hingga kepada rawatan perubatan. Teknologi membuka peluang yang tidak terhingga bagi kemajuan masyarakat dan kesejahteraan insan. Kedua, kami bawa bukti bahawa teknologi yang dikongsi menjadikan derita dapat dirasai bersama. Teknologi memudahkan bantuan sampai kepada yang memerlukan, mengeratkan silaturahim dan rasa empati. Ia menghubungkan manusia untuk saling membantu dan memahami. Ketiga, kami tegaskan bahawa teknologi tidak semestinya menjadi nafsu yang menyebabkan dunia lesu. Teknologi adalah alat yang boleh digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Pilihan terletak pada manusia itu sendiri. Dunia tidak lesu, malah penuh dengan potensi dan peluang jika teknologi digunakan secara bijak. Yang Dipertua, izinkan saya simpulkan dengan analogi. Bayangkan sebuah dunia di mana teknologi menjadi jambatan harapan, bukan jurang pengasingan. Anak-anak muda menggunakan teknologi bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga pembelajaran dan pembangunan diri. Itulah gambaran sebenar teknologi dan kemanusiaan yang harmoni. Maka atas dasar fakta, demi maruah insan dan demi masa depan bangsa, kami pihak pembangkang dengan suara yang lantang dan hati yang bulat menolak usul bahawa teknologi menghakis nilai kemanusiaan. Akhir kalam, warga dewan sekalian, jangan biarkan teknologi disalah anggap dan dijadikan kambing hitam. Bangkitlah, tegakkanlah penolakan usul ini dengan penuh bermaruah. Usul ini wajar ditolak sebulat suara 5/5 oleh dewan yang mulia ini. Sekian sahaja penggulungan saya. Semoga dewan ini membuat keputusan yang tepat demi kebaikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pembangkang Yang Berhormat Muhammad Haris Nuruddin bin Muhammad Azmi.